tolonglah tolong antara satu sama lain, jangan isu benda-benda yang kecil ni janganlah dibesar-besarkan. Nanti bergaduh lah apalah kan semua. Jadi kita harus elakkan benda-benda perkara begitu. Lepas tu tolonglah bersatu padu, jangan bergaduh lah. Saya nanti dekat sekolah pun sama, dekat luar sana pun dah besar pun sama. Kita kembali lagi dalam Borak PPPM. Jadinya kita telah mengupas pelbagai aspek perpaduan yang ada dalam konteks pendidikan negara kita pada waktu ini. Dan kita nak tahu sebenarnya apakah hasrat, keinginan dan aspirasi daripada setiap tetamu jemputan kita. Jadi untuk itu kita nak tanya Rahim lah. Saya dulu. Rahim dulu lah. Kalau saya sebagai rakyat Malaysia, saya rasa harapan yang sangat besar. Saya rasa kita kena kekalkan keharmonian negara kita ni lah. Saya rasa negara kita sangat unik, mempunyai berbagai kaum yang saya rasa salah satunya negara yang tak ada rusuhan kaum. Kalau compare dengan negara lain kan. So saya rasa perlu dikekalkan dan especially perkara ni harus diterapkan awal lah. Asas kena kuat dulu. So maksudnya kita kena bermula dari sekolah dulu. Sekolah saya rasa kita kena banyakkan sekolah campur lah maksudnya. Sekolah yang menghimpunkan semua bangsa duduk dalam satu kelas dan juga harapan saya untuk yang masyarakat yang ada di luar sana. Saya rasa kita kalau boleh dalam soal-soal sensitif, especially berkenaan dengan kaum ni, jangan kita api-apikan lah. Especially sekarang kan dalam zaman media sosial ni lagi-lagi mudah. Kita buat fake account ni, kita bercakap apa saja. Kalau boleh tentang isu-isu sensitif tentang perkauman ni, kita elakkan lah. Kita jangan cuba untuk menghidupkan api perkauman kan. Sebab saya di radio dan juga di TV sendiri, dalam sitcom saya sendiri, saya sentiasa menekankan benda-benda ni. Soal agama, soal kaum kan. Itu sangat perkara yang sangat saya titik beratkan lah. Kita orang memang tim sepatu sendiri memang sentiasa orang cakap mengambil berat tentang isu-isu ni. So sensitivity kena jaga. So saya rasa perpaduan harus terus dikekalkan pada tahap yang maksima. Dan semoga negara akan terus harmoni lah. Baik, terima kasih. Sotis pula, ada harapan tak Sotis? Sebab Sotis adalah jiwa muda, jiwa yang perlu kita kekalkan untuk perpaduan itu kekal sampai bila-bila. Jadi apa harapan Sotis sebenarnya bila kita cerita pasal perpaduan dan apa yang Sotis nak bawa bila berada di luar sana? Saya berharap nanti pelajar-pelajar di sekolah lah terutamanya, tolonglah tolong antara satu sama lain, jangan isu benda-benda yang kecil ni janganlah dibesar-besarkan. Nanti bergaduh lah apalah kan semua. Jadi kita harus elakkan benda-benda perkara begitu. Lepas tu tolonglah bersatu padu, jangan bergaduh lah. Saya nanti dekat sekolah pun sama, dekat luar sana pun dah besar pun sama. Tolong orang yang susah. Kalau kita mampu, kita tolonglah orang lain. Jangan tengok agama, bangsa semua jangan tengok. Itu sajalah saya harap nanti. Ada sebenarnya tak keinginan untuk teruskan, kalau macam kita ada khidmat masyarakat, macam Tok Man cakap tadi kan, aktiviti khidmat masyarakat. Apa yang pada rasa Sotis nak buat bila di sekolah nanti, bila balik ke sekolah, okey jom kita buat khidmat masyarakat macam ni. Ada tak rasa-rasanya? Ada, mungkin kita boleh buat lawatan ke pusat-pusat kebajikan. Menarik. Tolong orang-orang di sana. Itu adalah salah satu sebenarnya kan kita buat program khidmat masyarakat kita. Baik, terima kasih Sotis. Kita beralih kepada Uncle. Harapan Uncle, aspirasi. Saya menyarankan rakyat Malaysia harus berani dengan identiti sendiri. Kalau Melayu, biarlah jadi Melayu yang betul-betul. Kalau Cina, jadi Cina betul-betul. Kita ni berani untuk mengenali kawan kita. Tak ada masalah pun. Because kalau kita berani, kita tak hipokrit, kita tak berpura-pura
maka tidak ada langsung satu ketakutan untuk bersama-sama. For me, we need to be very brave. We need to be very strong. Saya nak ingatkan, kita balik kepada asal. Kalau Tuhan boleh jadikan langau, sekecil-kecil langau, di mana Amerika Syarikat, China tak boleh buat kapal perang macam tu, sebesar langau, itu Tuhan buat. Mengapa Tuhan samakan darah kita jadi merah? Satu persoalan yang kita harus kupas dan hadami. Why our blood is all red color? Tuhan boleh buat langau, boleh buat nyamuk. Mengapa dia tak boleh buat kita berwarna-warna? India warna hijau, China warna coklat, Melayu warna merah. Tapi kita nampak tak kebesaran Tuhan tu? Dia dah kata, you are the same. So please, kita ini adalah sama. Semua sama. Yes, hanya kita perlu berani menghormati satu sama lain. Kita nak hormat pun kita mesti ada keberanian. Kita selalu ingat kita lebih kecil. Orang yang melenting ni biasa orang yang tidak ada confidence langsung. Dia baru melenting. Aku disusah, aku jumpa ketua pengarah, aku di ketua pengarah tak pandang aku langsung. Itu jadi masalah dia. Kan? Jadi Luar rasa. Dia terasa sendiri. So jangan terasa sendiri. Itu saya bayar tu. Make Malaysia the best country. Kita ni menumpang aja. Tak lama kita akan pergi rumah baru. Yang rumah kekal. So masa ni kita kena bina. I think cikgu-cikgu semua kena bina the best country. That's what I want. Baik. Terima kasih Uncle. Dan kita nak beralih terus kepada Tok Man. Untuk closing, macam mana Tok Man, apa aspirasi Tok Man sebagai orang yang paling tinggi lah yang berada di KPM sekarang ni? Pertamanya saya bersetuju dengan semua panel. Rahim, Uncle dan juga Sotis. Apa yang diperkatakan oleh ketiga-tiga panel ni semuanya benar. Sebagaimana kita menyayangi planet kita, bumi kita, sama juga kita kena sayang kepada negara kita. Kerana Malaysia ini adalah satu-satunya negara di mana kita dilahirkan, kita dibesarkan dan satu hari nanti insya-Allah kita juga akan menamatkan pengakhiran hidup kita di Malaysia. Kerana itu, kita perlu memastikan bahawa Malaysia ini mesti berada dalam keadaan aman. Apabila Malaysia aman, maka rakyatnya akan sejahtera. Dan untuk itu, perpaduan adalah elemen yang sangat penting. Dan bila kita sebut perpaduan ini, bukan saja ianya mesti dilestarikan bermula daripada alam persekolahan. Anak-anak kita di peringkat prasekolah sampailah menengah, sampai masuk ke universiti. Tetapi ianya memerlukan komitmen daripada seluruh ahli masyarakat. Macam kita di sini. Saya sebagai pegawai kerajaan, kita mainkan peranan kita sebagai pegawai kerajaan untuk memastikan perpaduan ini dipelihara. Uncle Kentang, atas konteks beliau sebagai rakyat Malaysia yang ada kudrat untuk membantu mereka yang mengalami kepayahan dan kesusahan. Rahim pula sebagai DJ, penyampai radio, dia menyalurkan semua maklumat-maklumat berkaitan dengan bagaimana nak memupuk elemen perpaduan. Sotis sebagai murid sekolah, dia memainkan peranannya bersama dengan peer groupnya, dengan rakan sebayanya untuk memastikan semasa berada di dalam persekolahan ini perpaduan itu perlu dipelihara. Jadi akhirnya, sebagai rakyat Malaysia, saya melihat kita percaya bahawa semua kandungan yang ada dalam rukun negara itu, kalau kita betul-betul faham, hayati dan rungkaikan serta aplikasikan dalam kehidupan kita, saya rasa perpaduan itu tidak akan ada masalah di Malaysia. Dalam prinsip rukun negara, pertama disebut kepercayaan kepada Tuhan. Di Malaysia ini multiracial. Kita percaya kepada agama anutan masing-masing dan kita menghormati agama kaum-kaum yang lain. Kalau ini mampu kita pelihara, maka rakyat akan sejahtera. Perpaduan itu akan berlaku. Itu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang keduanya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kita harus ingat bahawa raja, sultan itu adalah lambang kepada perpaduan. Kerana institusi raja itu akan menyatukan rakyat di seluruh negara Malaysia ini.
Jadi kita kena faham institusi raja yang ada di Malaysia. Prinsip yang ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita kena faham bahawa kita hidup di Malaysia ini tertakluk dengan undang-undang tanpa mengira warna kulit, agama, etnik, bangsa dan sebagainya. Jadi kalau kita mematuhi semua peraturan dan undang-undang negara, tak ada masalah. Itulah sebenarnya elemen perpaduan yang harus kita semai melalui kepatuhan kita kepada undang-undang. Yang keempat ialah keluhuran perlembagaan. Okey, perlembagaan Malaysia itu sendiri sudah disuratkan begitu oleh pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Jadi generasi sekarang ini harus mematuhi semua yang tersurat dalam perlembagaan negara. Daripada Perlis sampailah ke Sabah. Okey, dan akhir sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Inilah yang banyak perkara yang kita sebutkan tadi, bagaimana kita nak menerapkan nilai karamah insaniah kepada anak-anak kita. Kita ada rasa tanggungjawab kepada rakan di sekeliling kita, empati kepada kawan-kawan kita. Kalau ini berlaku, maka konteks perpaduan itu saya yakin akan tercapai. Jadi akhirnya saya mengharapkan supaya kita sebagai rakyat Malaysia kena sama-sama mendukung untuk memastikan bahawa perpaduan ini mesti menjadi agenda wajib yang penting kepada seluruh masyarakat. Tak kira kita siapalah. Kita kena ada saham kepada memastikan tidak berlakunya masalah dalam soal perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ini. Jadi kita kena pastikan negara kita ini aman. Tadi disebutkan oleh Uncle kan, Malaysia ini rasa beruntung kerana kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang ditimpa musibah, berlaku rusuhan, perbalahan kaum dan sebagainya. Tapi di Malaysia tak ada. So, kalau ini berlaku, maknanya dalam tempoh selepas merdeka sampai sekarang puluhan tahun, kita mampu untuk memastikan bahawa perpaduan Malaysia ini dapat diperkukuhkan. So, untuk masa akan datang, kita pastikan rakyat Malaysia sentiasa sejahtera, Malaysia mesti aman, dan untuk itu perpaduan mestilah dipertahankan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tok Man. Closing yang sangat padat. Kita dapat rangkumkan ke semua cerita-cerita kita pada hari ini. Jadi, saya rasa kita dah sampai kepada titik akhir untuk podcast Borak PPPM pada kali ini. Jadi untuk itu ingin kita, tagline kita sebenarnya bila kita dengar cerita semua tadi, kita ada satu tagline yang kita boleh rangkumkan, iaitu cerita kita legasi bersama. Jadi untuk itu terima kasih diucapkan kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum dan terima kasih.